Soalan dia kata, adakah jatuh tolak atau tiada jatuh jika keluar lafaz tolak di dalam telefon? Jatuh ke dak? Ya lafaz tolak ni dah. Ia ada dua. Ia ada lafaz sarahah, ia ada lafaz kinayah. Dah. Lafaz sarahah ni lafaz hak terus-terang, orang dengar tu reti kata dia tu tolak bini. Lepas tu tubik benda tu dengan secara pilihan dia. Deh. Tu. Lepas tu yang kedua pula, ia kena tubik benda tu gi tuju pada mahal dia, tepat nak tak lafaz tu. Dia bahas dalam Mutlaqil Badrain tu. Gak kawan ni ia berlafaz tolak. Ia berlafaz tolak, tapi jika keluar lafaz tolak di dalam telefon. Kita nak jawab atau jatuh tak jatuh tak mai tu. Ia kena tanya sini dulu tak mai. Jangan di situ lagi. Lafaz hak ia kata geno. Pergi situ dulu. Kalau dia kata aku tolak, duk balah aku tolak, jatuh tak? Kau dah tu je. Jatuh tak? Wala budda min zikril maf'ul fi nahwi qawlihi talaqtu. Dalam kitab yang anak kata. Dan tak dapat tidak daripada menyebutkan maf'ul pada seumpama perkataan dia telah tolak oleh aku. Ia kena wari akan. Seko lagi baru jadi. Kalau kata aku tolak, mereka jatuh lepas ada orang tanya dia, hak tu lagi ke. Tapi kalau asal pengataran dia, ia sebut sekat fa'il je. Maf'ul tak ada wari. Dalam kitab yang anak kata tak jatuh. Wala budda min zikril maf'ul fi nahwi qawlihi qawli zaw talaqtu. Tu. You kena tanya di sirah tu dulu tak mai. Dia kata geno hak dia sebut, hak dia berlafaz dalam telefon tu. Dia panggil bini dia, "Noh, dengar molek ni. Aminah, dengar molek ni. Aku tolak mu satu tolak." Tok laki kata gitu tengah dia duk mabuk ke? Dah. Mabuk kena dia panggil, "Noh, dengar molek aku nak kata mu dengar molek." Tak ada mabuk lah tu dah. Dia panggil kata tu biikhtiari, dengan pilihan dia dah lah tu. Dia katakan, "Aku tolak mu tu Aminah tak ni lah. Satu tolak." Hak tu jatuh. Jatuh lah. Cumanya wak kerja lagu surat tanya ni dah. Amba jawab tak jatuh. Tapi dia panggil wak nyanyo kok orang. Wak nyanyo segi mana? Segi kata, bila bini tu lepas edah dengan ia ni, nak pergi belaki lain. Amba wayak pada tu imej semua oleh jalan ni, jangan menikah tina ni kalau tak wak surat we. Situ wak nyanyo kok orang. Buat apa tu? Bime takut tu imej kita pergi menikah bini orang. Tapi lafaz kalau dia kata dalam bentuk kisah ni, walau dia kata dalam telefon pun jatuh. Cuma nak minta pada tok laki tu lepas pada kata lagu ni, buat surat cerawi ke dia kata. Bapa mudah tu email nak cut bagi bini, bagi bekas bini dia. Ya sebab tina ni kemungkinan bila dia lepas edah dia nak berlaki lain. Lepas tu tok laki kata, surat cerah mu nak berlaki, mu pergi cari ambil cara mu. Banyak kali lagu tu tak mai dah. Mu pergi cari ambil cara mu. Tina jawabnya nak pergi cari dana. Nak pergi cari dana. Betina saat ni dia pergi motor email. Tok email, tolong buat surat cerawi kita pucuk tok laki kita lafaz cerah dah tak ada dalam terasa. Tok email wani buat tak? Tok email tak, aku tak berani buat. Aku tak berani buat. Lepas tu bila tok email moh dia tak berani buat,
tu email lain lebih takut pada dia ni. Tu dia panggil wak nyanyo kok orang lagu tu. Dia panggil khija suk tak suk. Khija suk tak suk dia panggil. Kalau kita naknya suruh tambah sikit. Bila dia belafal lagu ni dah dalam terasa cukup sirah hak sempurna sana ni dah, hukum dianya jatuh. Bila jatuh, minta tok laki tu buat surat cerai ke dia. Tu dia, buat surat cerai ke dia. Lepas tu dia tak sewa surat. Dia tak sewa surat tu tempat bergaduh. Bergaduh. Bila bergaduh tina tu pergi suruh Tok Imam buat surat cerai. Tok Imam kata, aku tak wani buat sebab aku tak ada dengar sendiri. Dia kata ni soroda Tok Imam ni. Soroda dalam terasak soroda dia ada ni. Dia buka Tok Imam dengar. Aku tak cerak ni soroda Malaysia mana tahu ni. Soroda tok laki muda tahu. Tok Imam pun jangan buat muda. Li'anna sauta yaltabisu wa yataghayyaru. Kerana bahasa sorang ia banyak berlaku kesamaran dan ia banyak berlaku berubah. Aku tak cerak ni sorang tok laki muda tahu. Satu peradin pula situ. Gini, orang telefon tok laki mu aku nak tanya dia sengerti ke dak. Dia pun ambil telefon tok laki dia weh dia dah. Tok Imam tu. Tu Tok Imam nyembik terasa bini tu juga tu lagi. Bawa tok laki tengok ni kerang hak mari hak Aminah ni. Kata apa? La ilaha illallah. Jangan kita buat kerja suk tak suk jangan. Tu dia panggil bukan sifat orang jantan sejati. Kita anak jantan ni dah, kita kena buat terumpai terumah. Mana aku buat kerja ni sudah dah, suk dah. Jadi belik. Kalau mari dalam petuk kisah ni belik. Akhirnya Tok Imam tak berani nak buat tubik surat. Apa dah tu? Ada video call pula dah dah. Ada video call dah. Ada video jing je. Dia bantu dalam video call tu Imam. Hak tu yang boleh buka dapat tu Imam dah. Lepas tu tok laki dok kata lah dah. Tok laki dok kata, "Hai Aminah, ani mu dengar molek ni, aku nak lapar dah ni." Hai lapar. Tu nampak tak apa dah. Boleh. Tok Imam kata lah ni AI boleh buat pula dah. Payah juga macam. Tok Imam kata AI boleh buat lah ni. Safakah? Ya gini. Selama mana kita ada iltibas. Tu kecil itu lalu. Selama mana kita ada iltibas. Iltibas ni mana keliru dan kesamaran. Maka tak boleh. Tak boleh jaga molek. Tok Imam waktu tubik surat ni dah. Kita kena yakin utuh kata sungguh. Selagi mana ada iltibas. Selagi mana ada di kita tu nau'um minal iltibas. Satu bagai daripada kekeliruan, jangan kita waktu tubik surat. Nanti kita kena pikir dosa orang yang tak ada pasal-pasal. Nampak dah? Kena wih cerak.